Hai, apa kabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom kita belajar Bahasa Melayu tahun 5, Sekolah Jenis Kebangsaan. Kali ini kita akan belajar dalam tema yang ke-6, iaitu pertanian dan penternakan. Dan kita akan belajar dalam unit yang ke-16, iaitu berjaya dalam pertanian dan penternakan. Jadi adik-adik sekalian bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Jenis Kebangsaan pada muka surat 105. Baiklah, standard kandungan yang kita akan belajar kali ini ialah 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran pula yang kita akan belajar kali ini ialah 3.2.4, iaitu menulis teks prosa yang diimlakkan. Baiklah, objektif pembelajaran yang kita ingin capai dalam pembelajaran kali ini ialah murid-murid, iaitu adik-adik sekalian, dapat menulis teks yang diimlakkan. Baiklah, jadi dalam aktiviti pengajaran kali ini, murid-murid bolehlah menulis perenggan yang diimlakkan, iaitu kita juga melakukan aktiviti PAK 21, pembelajaran abad ke-21, iaitu dengan melakukan permainan stesen. Setiap stesen ada seorang murid, iaitu kita panggil sebagai ketua stesen, yang dipilih oleh guru untuk membaca perenggan yang telah ditetapkan. Kemudian, murid lain akan bergerak ke setiap stesen mengikut arah pusingan jam untuk menulis perenggan yang diimlakkan oleh ketua stesen. Walau bagaimanapun, ini merupakan cadangan saja. Rakan-rakan guru ataupun murid-murid boleh melakukan aktiviti yang bersesuaian. Baiklah, jom kita baca petikan. Petikan inilah yang sepatutnya adik-adik lakukan aktiviti imlak, iaitu bertajuk Doktor Pokok. Chan Ho, Fahim, Kishan dan Dalila berbual di Dusun Datuk Fahim. Mereka berbual tentang pokok-pokok yang tumbuh subur. Fahim memberitahu kawan-kawannya bahawa datuknya selalu mendapatkan nasihat daripada Doktor Pokok. Siapakah Doktor Pokok? Tanya Kishan. Selepas itu, Fahim mula menerangkan bahawa Doktor Pokok ialah pegawai Jabatan Pertanian. Mereka memberikan khidmat, nasihat dan sumbangan kepakaran teknikal dalam bidang pertanian. Mereka juga boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti pertanian. Apakah kepakaran Doktor Pokok? Tanya Chang Ho. Mereka dapat mengenal pasti masalah tanaman. Selain itu, mereka memberikan khidmat nasihat untuk memastikan buah-buahan berkualiti. Jawab Fahim. Doktor Pokok juga dapat membantu pemilik dusun untuk memasarkan hasil tanaman mereka dengan mudahnya, kata Fahim lagi. Oh, begitu. Patutlah buah durian datuk kamu mudah dijual, kata Dalila. Selepas menikmati durian duri hitam dan durian tembaga, mereka berpulang ke rumah dengan cerianya. Baiklah, jadi setakat itu saja dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita belajar kali ini mampu membantu dan meningkatkan penguasaan adik-adik sekalian. Semoga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.